Korang pernah dengar tak nama ni? A. Rahman Hashim. Dia adalah seorang bekas tentera yang telah dijatuhkan hukuman penjara 2 tahun dan denda RM50,000 oleh Mahkamah Session Taiping pada 2016. Hukuman itu selepas dia didapati bersalah menceroboh hutan simpan kekal Pondok Tanjung dekat Gunung Semanggul, Krian pada 2014. Tujuan saya ungkit semula kes ini sebab ini menjadi bukti bahawa undang-undang berkaitan pencerobohan tanah itu memang sudah ada. Dalam kata lain, orang yang menceroboh tanah memang boleh didakwa di mahkamah dan dijatuhkan hukuman. Maka kes A. Rahman Hashim ini adalah buktinya. Tetapi isu di sekarang ni lain pula jadi kalau kita cerita tentang binaan rumah ibadat haram. Sebab apa? Sebab isu ini sebenarnya terkait juga dengan aktiviti pencerobohan tanah. Cuma tujuan pencerobohan itu mungkin berbeza, tetapi hakikatnya ia tetap satu perbuatan menceroboh. Saya bagi satu contoh laporan oleh TV Pertiwi pada Januari lepas. Kami telah mendapat aduan daripada seorang penduduk di Ulu Kinta memaklumkan terdapat sebuah kuil besar di hadapan rumahnya. Selepas meneliti beberapa dokumen yang ditunjukkan, memang jelas bahawa kuil itu dibina di atas tanah rizab gunung. Untuk makluman korang semua, tanah rizab gunung adalah tanah milik kerajaan. So, penceroboh tanah ini juga boleh diklasifikasikan sebagai satu kesalahan. Apa yang menariknya kes ini ialah dokumen yang ditunjukkan oleh pengadu membuktikan bahawa Majlis Bandaraya Ipoh sendiri yang mengesahkan bahawa kuil itu dibina tanpa mendapat kebenaran mereka. Dalam kata lain, ia dibina secara haram. Dan kami juga dimaklumkan bahawa kuil itu dibina sekitar tahun 2017. Ini bermaksud tidak ada elemen sejarah yang terkait dengan kuil tersebut. So, tidak bolehlah nak claim kononnya kuil ini dibina sebelum merdeka atau ketika era penjajahan British. Ini adalah satu contoh kuil yang kami dedahkan. Kalau nak cerita semua memang takkan habislah video ni nanti. Tapi apa yang saya cuba nak buktikan bahawa ini adalah contoh ketara bahawa binaan rumah ibadat secara haram ini adalah satu perbuatan menceroboh tanah. Ini belum lagi saya cerita pasal masalah atau salah laku yang dilakukan oleh pihak pengurusan kuil tersebut. Contohnya, melanggar arahan pihak berkuasa dengan meneruskan aktiviti di premis itu meskipun pihak polis tidak memberikan permit. Itu korang boleh baca sendiri dalam laporan TV Pertiwi yang kita telah siarkan sebelum ini. Moral of the story, kita memang ada undang-undang untuk tangani kesalahan menceroboh tanah. Cuma persoalan dia, kenapa kita tak kuat kuasakan? Kenapa perlu berlengah dan kenapa pula perlu diberi peluang untuk berbincang dan sebagainya? Baru-baru ini, Esko Selangor sendiri telah memaklumkan terdapat 688 kuil yang dibina secara tidak sah. Kalau ikut pecahan, 433 kuil ini dibina atas tanah kerajaan, manakala 255 lagi atas tanah persendirian. Dan Esko itu juga berkata ada 288 kuil yang memang sudah sah. Ini bermakna di Selangor sudah ada 976 kuil di negeri ini sahaja setakat 16 April yang lepas. So, sekarang korang faham tak kenapa Sultan Selangor sendiri telah bertitah mengenai isu ini? Sebab penganut Hindu di Selangor adalah dalam lingkungan 11% sahaja. Nisbah jumlah penganut dan binaan kuil sangat tak seimbang. So, korang faham tak kenapa orang ramai marah dengan pihak berkuasa? Kalau bekas tentera A. Rahman Hashim itu boleh didakwa kerana menceroboh, kenapa bukan penceroboh yang membina rumah ibadat secara haram? Jangan lupa like, share dan subscribe TV Pertiwi.